hijrah daripada negeri yang jahat, suasana yang jahat kepada suasana yang baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dapat pahala besar. Ada satu kisah, ada seorang lelaki ni, cerita ni cerita masyhur. Hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Panjang hadis dia. Dia kata dulu, zaman dulu Nabi kata, pada zaman dulu kala, umat yang terdahulu, ada seorang lelaki ni, dia buat dosa, telah bunuh orang 99 nafsan, bunuh 99 orang. Cerita-cerita masyhur kita. Apa kita ulang pula. Lalu dia pun pergilah bertanya kepada orang, macam mana aku nak bertaubat? Aku ni bunuh 99 orang dah. Orang, bukan semut. Orang, bunuh orang. Bunuh semut dah, kenyek berapa ratus ekor dah. Kenyek semut. Ni orang, bunuh orang 99 orang dah. Lalu dia pun pergilah jumpa seorang rahib, ahli ibadah. Lalu lelaki ni pun kabarlah, ceritalah, kata aku ni nak taubat, dah buat dosa benda, aku buat dosa, aku bunuh orang 99 orang. Katanya ahli ibadah ni kata, dah apa jalan dah mu ni, kata kamu taubat pun Allah Ta'ala tak terima dah. Dia pun ambil pedang, libah seorang lagi, cukup 100 orang. Jadi dia pun bunuh 100 orang. Kemudian dia pun pergilah cari orang lain pula, orang alim. Dia jumpa orang alim. Jadi orang buat ibadat, mayang, zikir apa, tapi dia mengaji. Zikir banyak, mayang banyak, tapi dia mengaji. Ni pergilah jumpa dengan orang ngaji, alim ulama. Orang lelaki ni pun kabarlah, ya Tok Guru, Syekh, aku ni nak taubat ni, aku dah bunuh 100 orang dah. Maksud hak baru ni, hak baru lagi ni, baru mari dulu orang lagi aku tang. 100 orang cukup kata. Mana ni Allah Ta'ala terima dak taubat aku ni? Katanya orang alim ni kata, ya, Allah Ta'ala terima taubat. Besar mana dosa mu buat, Allah Ta'ala terima. Tak ada halangan Allah Ta'ala nak halang daripada terima taubatmu ni. Lalu orang alim ni, Tok Guru ni kata, tapi syaratnya kamu nak taubat, mu kena keluar daripada negeri ni. Hidup kampung lain, hidup negeri lain. Hiduplah kat lain, kat tempat orang dok kenal mu, mungkin jangan duduk sini. Mungkinlah ke negeri sekian-sekian, pergi hijrah lah mu, kalau betul-betul mu nak taubat dan nak berubah. Tok Guru ni kata, mungkin negeri ni, sini ramai orang alim, orang baik-baik sini. Kalau mu betul-betul nak berubah, mungkin sini. Jadi orang lelaki ni pun nak pergilah, nak berhijrah lah ke kampung hak Tok Guru ni kata. Fantalaqa hatta iza nasafa at-tariq atahu al-maut. Lalu dia pun jalanlah, bertolaklah. Siapa tengah jalan, mari malaikat maut ambil nyawa dia, mati. Mati orang ni, orang lelaki ni. Bila mati orang ni,
fakhtasama fihi al-malaikah, balah pula malaikat. Malaikat balah pula. Wa malaikatur rahmah wa malaikatul azab, malaikat rahmat dengan malaikat azab balah, gaduh. Kata malaikat rahmat, dia ni datang dalam keadaan bertaubat atas semua dosa dia yang dia buat. Dah hati dia ni kembali bulat-bulat serah kepada Allah Ta'ala. Dia pergi jalan ni, tujuan dia nak keluar daripada negeri ni, nak bertaubat. Jadi orang lelaki ni hak aku, katanya malaikat rahmat. Malaikat azab kata, memang dah, dia memang nak buat dah, dia niat dah, tapi mana amal kebaikan dia buat dah. Tak ada apa amal satu lagi. Dia dah buat benda baik lagi, dia tak ada amal lagi, tak sembahyang lagi, tak puasa lagi. Lalu diukur arah mana yang lebih dekat, ke arah negeri yang dia nak tuju kepada kebaikan, ataupun negeri yang lama dan dia nak tinggal tu. Faqasahu fawajadu adna ila al-ardi allati arada. Mereka pun ukur, malaikat ni pun ukur negeri mana hak dekat, dekat dengan kebaikan ke dekat dengan negeri hak jahat. Negeri hak dia buat jahat. Maka bila diukur, laki ni telah jalan jauh dah, dekat dah nak sampai ke negeri yang dia nak hijrah. Lalu malaikat rahmat ambil dia. Sebab dengan niat dia dah, niat dia bulat-bulat, azam betul-betul nak berubah, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Mari dia nak tinggal dah, dia keluar daripada negeri tu, dia kata aku nak tinggal dah, tak mau dah, nekat dah, sungguh-sungguh dah, bulat-bulat dah, tak mau buat dah, azam kemah kemi dah. Dia pun keluar pergi berhijrah. Allah Ta'ala ampun dosa dia. Ini besarnya rahmat dan